Alah, comelnya dia. Dah sikat rambut dah ke belum? Dah sikat. Kenapa pagi-pagi nangis? Ha? Pagi-pagi nangis kuat-kuat kenapa? Tengok matanya tu bengkak. Nangis aja. Apa nak pergi sekolah nangis pagi-pagi? Hari pertama ya. Ni hari pertama adik sekolah. Tengok seluar dia tengok. Ui, lebih besar kenapa? Nak pergi sekolah macam mana gigi tak cukup ni? Ha? Makan dulu nak? Tak nak makan. Ni abang makan? Sedap. Sedap tak? Ada cheese. Sedap ke tak sedap? Sedap. Ayah nak makan tak? Papa suapkan. Boleh? Ha, duduk. Jom makan. Tiga. Itu besar sangat mama. Adik jawab tu lah. Jangan jatuh. Jadi tengok mama. Satu dua. Okey. Apa pula? Tengok orang ramai tu. Penuh orang. Ha? Itulah saya pergi tengok sekolah abang kejap. Tak tahu abang kelas mana. Sebab kita lambat, jadi tak tahulah abang sekolah mana. Gambar. Adik tak tahu. Aku nak pergi sekolah. Apa? Dah pula tidur lah pula. Penat sangat sekolah. Dek. Kenapa? Penat sangat ke? Alah, jom. Dia jom. Adik nak bawa apa tu? Tak bawa mainan tau. Apa tu? Ha? Tangan. Kenapa dengan tangan? Kenapa? Kenapa? Memang boleh tengok. Tak boleh. Sekejap lagi Papa. Okey, jom Papa cabutkan kasut. Sini cabutkan kasut dulu. Jom cabut kasut dulu. Hari ketiga ID sekolah. Tapi hari ni kena hantar balik sebab dia tak menangis pun. Cuma cikgu cakap dia sakit perut. So kena bawa balik. Hari pertama okey, hari kedua okey, hari ketiga okey, tapi cikgu cakap mungkin dia ada panas sikit badan dia, macam demam. Tapi dia tak nak balik. Dia tak nak balik okey je. Cuma cikgu yang suruh balik. Adik buat apa tu? Sorry. Ni picit sini. Sini. Okey. Tu boleh dah. Ni, nampak ni. Dapat sup.